timun. Oh, timun masak dah. Ni kutip dah ni Saya ada buah dia ni. Ada buah dia ni. Ya. Kebun. Ha? Kebun toki. Kebun toki awi. Allah nak mai kebun hangat. Ha. Bodimung. Tapi ada obek pakai lipat apa dia? Baby. Hey. Emo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Jadi petang ni ada aku mai kat kebun timun. Kebun timun Ayah Hawi. Timun pun start ngotik dah ni. Siapa-siapa nak beli timun boleh lah. Nak harga borong ke, harga rutik ke. Banyak buah timun Ni buah timun di Pulau Kengga. Pulau Kengga Marang Tu kita tengok orang tengah ngotik timun. Jom kita tengok. Oh, banyak lah bak timun. Tu buah timun Berkapah, timun kuning ada, timun merah ada. Buah saja. Buah. Atau timun dia? Oh. Oh, lepas nak akang ni. Nak buat TikTok ni. Ha? Aku duk marang. Mapok buah. Buah A ni lah. Oh, ni buah A. Oh, siapa-siapa nak boleh roja lalu. Tengah ngutik. Berapa hari dah ngutik 3-4 hari dah. Oh, tu proses tok timun atas lori. Lori atas orang Kak senyum kan lah. Nak tahu apa seria kau. Aduh lah. Banyak ni. Lana ni. Dah jual dah pasal luar ni. Dah luar ni, luar taman ramak. Oh, dah wi. Oh, depan kubur tu ah. Awak jatuh stay lah.
Oh, banyak molek buah sahabat. Banyak buah ni. Bulan puasa ni pun ada lagi buah. Bak hak dok ngutik pun dia bajet buah nak tubik bulan puasa pun ada kau. Ni pekat nombor 1 ni. Dia banyak pekat. Ada dalam 3 pekat. Jadi kalau sahabat-sahabat nak beli barang ke apa ke, boleh roja-roja nanti kita letak nombor tuang kebun. InsyaAllah bulan puasa ni ada lagi buah. Banyak lagi buah. Sahabat-sahabat berminat nak beli buah, nanti kita letak nombor telefon sahabat-sahabat boleh roja tuang kebun. Ni kebun sahabat aku kebun sahabat aku. Aku mari tolong puan mak je ni. Kok ada sahabat-sahabat luar tu nak borong timun, boleh lah. Jom kita tengok buah je. Ni hak dak kutik lagi. Lorong hak dak kutik lagi. Banyak. Kapah buah. Wah kebun ni sahabat, malu wah apa tu tu. Kita tengok suasana kebun je. Lana buah. Janganlah payah, takut sepak buah. Buah banyak tak? Oh ni so. Oh so ni ha. Wah, aduh. Penting masuk. Buah merah ada, buah kuning ada. Timun madu pun ada. Ni besar. Lana buah. Ni besar. Apa? Nak jalan payah abak. Buah saja. Ni dak utik ke Lorong ni dak utik. Apa ke bawah tu? Belah ni pun dak utik je. Belah ni baru nak ngawing. Baru 4 hari ngawing. Dak berbuah lagi belah ni batas tu. Sama dengan batas hak belakang pasar tu. Kat anak aku duduk tu. Belah ni baru ngawing 4 hari. Lepas tu insya-Allah tubik bulan puasa ni lah. Belah ni. Tu buah dia. Ni tokel mari dah. Jom kita berkenalan dengan tokel je. Buat kira dengan ni tokel ni. Tokel ni mudah kira. Kalau siapa nak buah. Tu buah. Ni buah. Oh banyak. Ni tokel mari jom. Tokel kecil Tapi lantang timun luah. Wah. Blok ni banyak lagi. Ya Allah buah. Dua batah rasa boleh setang. Rasa-rasa lah. Sebatah, dua batah. Capur lebih lah setang. Ni satu batah, ni satu batah. Ikan buat ni kemungkinan dua batah lebih setang. Wah. Kepada pemborong-pemborong timun, hak mana nak jual timun, nak niaga timun, boleh je Boleh je WhatsApp. Buah memang banyak. Tak jalan payah sahabat.
Sekejap lah. Kita tengok suasana Kebun Timur hari ni. Hari ni kita tak ada koteng tak ada koteng benda-benda. Kita buat koteng timur hari ni. Kita buat koteng timur Cina hari ni. Tembikar. Tembikar. Oh dia. Ni buah timun kuning. Kuning ada kau. Tu dia. Toke. Oh toke. Ibu toke, angu toke. Demai panah mo. Mu toke. Ibu toke. Hah? Mikaela, mari sini Mikaela. Mikaela. Ni mego. Ada putih dia ni. Jauh tinggi ikut bau tip belum. Tapi pun kecil dah tau. Lepas tu buah kuning, borang berdua dah tu. Ni buah baby, buah baby. Buah baby. Tu cik nak orang kita masuk gitu. Masuk ni. Baby. Akang petik. Petik akang. Ada berlebu kelang. Ya, debu kak, kak. Jangan lagi kak. Debu. Layak, debu kak. Lagi. Boleh lekat situ Debu wow. Ya. Yeah. Rồi apa lagi ya? Kat tumbuk itu. Bisa ada. Ambil. Wih kecil. Belum kat lagi. Oh itu. Kak. Makan. Lah katimu bisa dok. Tu. Buat alih belah gitu je. Tak tau? Tak? Manis tau? Manis tak? Tengok, makan molek. Manis? Ya tau? Dekat sini. Tinggallah. Hei, tinggallah sini. Oh, boh. Di rumah kat timur.